Dulu saya fikir saya tak layak, tapi sekolah ini, cikgu-cikgu dan kawan-kawan saya telah membuka mata saya. Semuanya bermula pada suatu hari yang biasa. Tapi hari itu jadi luar biasa. Pada mulanya, saya tidak sangka kisah ini akan mengubah cara saya melihat dunia. Nama saya Amer dan ini kisah saya. Amer, suara akan berpindah ke depan. Hai, Amer. Kenapa muram je nampak ni? Ayah, betul ke kita kena pindah minggu depan? Saya sayang sekolah saya. Saya tak nak tinggalkan Arif dan kawan-kawan. Amer jangan risau. Nanti Amer boleh sesuaikan diri juga. Ayah yakin. Tapi ayah, kalau saya pindah, siapa yang nak temankan Arif waktu belajar? Amer, jangan risau. Kat mana-mana kita akan ada kawan dan sahabat. Ingat satu pesan ayah. Sahabat sejati akan ingat kita sampai bila-bila. Hari pertama di sekolah bukan mudah, tetapi di situlah bermulanya langkah saya untuk berani. Saya masih boleh dengar degupan jantung saya masa pertama kali melangkah masuk ke sekolah baru. Baik kelas, hari ini cikgu mahu kamu fikirkan satu perkara. Apa yang menjadikan sekolah ini istimewa buat kamu? Amir, bagaimana dengan kamu? Saya tak pasti, cikgu. Tak mengapa. Kadang-kadang kita perlu masa untuk sedar betapa pentingnya sesuatu itu dalam hidup kita. Bagusnya sekolah ni. Ramainya orang berjaya. Bilalah saya nak jadi macam mereka ni. Amir, awak okey? Saya nampak awak terbenung daripada pagi tadi. Saya rasa saya tak cukup baik. Sekolah ni macam bukan tempat saya. Tidak mengapa. Setiap orang ada keistimewaannya sendiri. Sekolah ini bukan hanya tentang pelajaran. Ianya tentang belajar untuk menjadi insan yang lebih sempurna. Bagus Amir. Nada suara kamu memang mantap. Kita teruskan latihan ya. Baik, terima kasih cikgu. Saya akan cuba yang terbaik. Sekolah inilah yang mengajar saya bahawa kejayaan bukan hanya tentang markah, tapi tentang semangat dan usaha tanpa henti. Dulu saya fikir saya tak layak, tapi sekolah ini, cikgu-cikgu dan kawan-kawan saya telah membuka mata saya.
Sekolah ini bukan sekadar tempat untuk belajar. Ia tempat saya menemukan diri saya sendiri. Terima kasih, cikgu. Sekolahku bukan hanya bangunan dan buku. Ia tempat di mana impian mula tumbuh. Sekolahku, inspirasiku.